Assalamualaikum tuan. Apa khabar? Saya terbaca berita yang Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang akan menjalani prosedur rawatan besok, dan anaknya mohon doa daripada semua orang lah, mohon agar rawatan itu dipermudahkan dan ahli Parlimen Marang itu sembuh seperti sedia kala. Ya, mari kita doa agar Haji dipermudahkan dalam rawatannya, dan agar dia boleh lagi memimpin PAS kan. Sebab PAS, kita dengar rata-rata ahli-ahli PAS, pimpinan PAS menyatakan bahawa mereka masih mengharap dan memerlukan kepimpinan Haji Hadi. Jadi mungkin dalam PAS tak ada orang yang dapat menggantikan Tuan Guru kot. Kan, jadi kalau tak ada yang dapat gantikan Tuan Guru, maksudnya PAS gagal lah kan. Gagal lah kerana tak boleh nak tak ada succession plan. Patutnya PAS ada dah kan pemimpin yang boleh menggantikan Tuan Guru, kerana Tuan Guru kita tahu Tuan Guru akhir ini dia tak berapa sihat kan. Jadi mungkin kalau PAS ada pimpinan yang setaraf dengan Tuan Guru atau lebih baik pada Tuan Guru kan, mungkin dah lama PAS dapat presiden baru. Tapi itulah, itu yang saya kata, succession plan dalam PAS itu tidak berjalan dengan baik. Sebab itu tak ada pengganti Tuan Guru. Walau bagaimanapun, kita doakan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang besok ni rawatannya berjalan dengan baik dan dia sembuh seperti sedia kala untuk memimpin PAS seperti yang dikendaki oleh ahli-ahli PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.